Aku nak tanya korang soalan yang sangat serius dan aku nak korang fikir panjang. Dekat mana korang betul-betul lahir? Sebab aku dari Afrika. Mungkin ada yang jawab lahir di Indonesia, Malaysia, Jepun atau Amerika. Tetapi jika kita mengundur masa kira-kira 300,000 tahun dahulu, jawapan kita akan sama. Afrika. Di situlah saintis mengatakan manusia moden pertama, Homo sapiens, mula muncul. Apabila iklim berubah dan sumber makanan semakin berkurangan, sekumpulan kecil manusia mula meninggalkan Afrika untuk mencari tempat baru bagi meneruskan kelangsungan hidup. Selama ribuan tahun, mereka merentasi padang pasir, hutan, gunung dan lautan sehingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Sepanjang perjalanan itulah mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza. Daripada situlah lahirnya kepelbagaian bahasa, budaya dan ciri fizikal yang kita mula lihat pada manusia hari ini. Namun, di sebalik semua perbezaan itu, kajian genetik menunjukkan bahawa jika kita mengundur masa cukup jauh, setiap manusia yang hidup hari ini sebenarnya berasal daripada nenek moyang yang sama. Jap, maksudnya aku dengan kau adik-beradik ke?